Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أميين وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أميين وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah, pertama sekali saya berterima kasih kepada pengurusi majlis, pihak penganjur dan juga jawatan kuasa masjid yang alhamdulillah sudilah menjemput saya untuk kita berkongsi sedikit sebanyak kesempatan pada hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan kesempatan terakhir kita bersama dan berkongsi ilmu. Muslimin yang dirahmati Allah, apabila kita bercakap tentang hormat Nabi, bila kita bercakap tentang cinta Nabi SAW, orang kalau kita cinta, siapa yang kita cinta, kita akan sebut nama orang tu. Kalaupun kita tak sebut nama orang tu, maka kita akan bagi pujian yang tinggi kepada orang itu. Itu tanda kita cinta seseorang. Maka disebabkan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu menekankan ataupun membuktikan bahawa Allah cinta kepada Rasul sebelum kita dilahirkan dan sebelum kita mengucapkan selawat. Maka Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang berada di antara kedua-duanya, Allah memuji Rasulullah sejak sebelum kelahiran Nabi Adam lagi. Maka Allah sebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang mulia. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan juga para malaikat keseluruhannya sentiasa berselawat kepada Nabi. Dan selepas itu Allah memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha idza amarakum bada'a bi nafsihi, apabila Allah memerintahkan kamu untuk buat satu benda, maka Allah mulakan melakukan perkara itu, kemudian Allah perintahkan kamu. Maka disebabkan itu, sebagai orang Islam, kita kata kita cinta Rasul, kita sayang Rasul, maka tanggungjawab yang pertama adalah memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, nak kata cintanya mereka kepada Rasul sehingga ke tahap apabila Rasulullah perintahkan mereka berselawat kepada baginda. Nabi suruh para sahabat berselawat kepada Rasulullah. Apa jawapan para sahabat? Para sahabat kata, ya Rasulullah, wa amma salam faqad arafnah, fa kaifa salah. Wahai Rasulullah, ucapkan salam kepada engkau ni kami dah tahu dah macam mana. Assalamualaikum. Nak ucap selawat macam mana? Tuan-tuan, ini tanda cinta para sahabat. Mereka orang yang paling bijak bahasa Arab. Mereka orang yang paling banyak tahu gaya bahasa Arab.
Mereka orang yang hidup di pertengahan syair Arab. Bahkan di kalangan orang Arab ada di antara mereka yang mereka keluarkan perkataan automatik. Perkataan itu berunsur sastra. Bukan macam kita kena buat. Orang Arab tak, automatik cakap sastra. Macam lirik lagu kita, kemas. Sehebat mereka, semulia mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami nak ucapkan selawat kepada engkau, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah mengajarkan para sahabat, "Qulu," ucapkanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Tuan-tuan, Nabi mengajarkan para sahabat, apabila kamu berselawat ke atas aku, kamu jangan lupa sebut Ibrahim sekali. Kita selawat kepada Nabi Muhammad, juga berselawat kepada Nabi Ibrahim. Maka itulah para sahabat. Mereka ikut betul langkah Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita ini terdiri di kalangan orang yang mengikut Rasul. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang beriman, jangan kamu melangkah lebih pantas dan lebih laju daripada Allah dan Rasul. Itu tanda kita beriman. Maka disebabkan itulah para ulama menyebutkan bahawa apa sahaja di dalam hidup kita ini, manusia itu perlu ingat bahawa ada dua asas yang dia perlu tahu. Ada dua perkara yang dia perlu ada dalam hidupnya. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Apa sahaja kita buat kerana Allah. Dan yang kedua, ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikut petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita dan jadikan pintu kita terbuka untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berada di Madinah, saya nak cerita sikit. Abu Sufyan dia ni bermusuh dengan Rasulullah peringkat permulaan. Maka apabila dia bermusuh dengan Nabi, dia bawa harta daripada Mekah pergi ke Syam, pergi berniaga. Pergi ke Syam lalu Madinah. Nabi pun hantar tentera Islam merampas harta mereka dan sebagainya. Maka dia marah dengan Rasulullah. Bahkan di dalam perang Badar dia marah dengan Rasulullah. Sehinggalah Rasulullah menghantar surat kepada pembesar-pembesar Rom, Hercules. Bagi tahu kat Hercules, peluklah Islam, terimalah Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan, pada ketika itu Abu Sufyan dia pergi ke Rom. Dia berjumpa dengan Hercules. Maka Hercules pun panggil Abu Sufyan dan bertanya kepada Abu Sufyan. Dia panggil rombongan daripada Mekah ni yang mai jumpa pemimpin besar. Maka dia panggil rombongan itu, dia tanya mereka, "Man minkum aqrab nasaban ila Muhammad?" Di antara kamu yang ramai-ramai ni yang datang ke sini, siapa di antara kamu yang keturunan dia dekat dengan Muhammad? Maka Abu Sufyan kata, "Aku." Abu Sufyan pun datang duduk di hadapan Hercules. Tuan-tuan, Hercules ni raja yang besar, hebat. Abu Sufyan datang bersama dengan rombongan. Dalam kepala dia ada apa? Benci kepada Rasulullah. Tak suka Rasulullah pada ketika itu. Maka apabila Hercules letakkan Abu Sufyan di hadapan dia panggil penterjemah seorang. Sebab dia tak kerti cakap bahasa Arab, dia panggil penterjemah duduk di sebelah. Kemudian rombongan Abu Sufyan yang lain dia letakkan di belakang. Kamu duduk di belakang, Abu Sufyan tak nampak orang di belakang. Kata Hercules, apabila dia jawab benar, kamu buat isyarat bahawa jawapan dia benar. Kalau dia jawab salah, kamu buat isyarat yang mana jawapan dia salah. Tapi dia tak tahu kamu buat isyarat apa. Maka Hercules nak tengok Abu Sufyan ni, betul tak betul jawapan dia. Abu Sufyan musuh Rasulullah pada ketika itu. Maka Hercules bertanya,
kaifa nasabahu fikum. Wahai Abu Sufyan, bagaimana dengan nasab Muhammad? Apa pandangan kamu tentang keturunan Muhammad? Kata Abu Sufyan, wa huwa dhu nasabin indana. Muhammad ini orang yang keturunan mulia di sisi kami. Dia datang daripada keturunan yang mulia. Kata Hercules, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qablah? Ada tak orang lain sebelum daripada Muhammad datang kepada kamu dan cakap benda yang sama macam Muhammad cakap? Abu Sufyan kata, tak ada siapa. Muhammad orang pertama yang datang bawa cerita katnya. Yang ceritakan benda ni, yang sebelum dia tak ada siapa buat cerita macam ni. Hercules tanya dia, a'aba'uhu minal muluk? Datuk nenek bapak dia dulu ni keturunan raja ke? Abu Sufyan kata, tak, dia bukan keturunan raja, dia orang biasa. Hercules tanya, a'ashrafun nas yattabi'unahum aw du'afa'uhum? Siapa yang ikut Muhammad? Adakah yang ikut Muhammad ni orang yang mulia di kalangan kamu? Ataupun yang ikut Muhammad ni orang yang selekeh, yang lemah, yang tak ada apa-apa di kalangan kamu? Kata Hercules, bal yattabi'uhum du'afa'una. Kata Hercules, bahkan yang mengikut Muhammad itu adalah orang yang lemah di kalangan kami. Bukanlah orang yang mulia. Orang mulia tak ikut dia, yang ikut dia orang yang lemah. Hercules tanya, ayazidun am yanqusun? Hercules duduk dekat Abu Sufyan tanya, adakah pengikut Muhammad ni tiap-tiap hari bertambah ke berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Pengikut Muhammad ni sentiasa bertambah, dia tak berkurang. Tiap-tiap hari ada sahaja orang baru yang masuk agama dia. Kata Hercules, hal yartad ahadun minhum sakhtatan lidinihi? Okey, kamu kata orang bertambah yang ikut dia. Maka Hercules tanya, ada tak di kalangan pengikut Muhammad ni yang berpaling tadah, murtad daripada agamanya disebabkan dia benci Islam? Abu Sufyan kata, tak ada. Tak ada siapa yang masuk Islam keluar daripada Islam. Maka Hercules tanya, hal kuntum tattahimunahu bil kadhabi qabla an qala ma qal? Adakah kamu ni di Mekah dahulu pernah menuduh Muhammad sebagai seorang penipu sebelum dia datang dan bercakap tentang benda yang dia cakap dengan kamu sekarang? Hercules kata, Abu Sufyan kata, tak. Tidak ada seorang pun di kalangan kami yang tuduh dia menipu sebelum dia datang membawakan apa yang dia cakap pada hari ini. Kata Hercules, fahal ya'dir? Muhammad ni pernah pergi lari ke? Duduk mana-mana? Hilang sat? Pernah ke dia hilang? Kata Abu Sufyan, tak, dia tak pernah hilang. Dia duduk dengan kami, tapi kami tak tahu apa dia buat. Yang penting dia duduk dengan kami. Hercules tanya, fahal qataltumuhum? Adakah kamu semua ni berperang dengan Muhammad? Abu Sufyan kata, na'am, qatalnahu. Betul, kami berperang dengan Muhammad. Kami Quraisy, pada ketika itu dia Quraisy Mekah. Dia kata, memang kami berperang dengan Muhammad. Maka Hercules tanya, fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Cerita saat kat aku bagaimana peperangan kamu dengan dia. Adakah dia menang selalu ke? Ataupun kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang dia menang? Kata Abu Sufyan, al-harb bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Abu Sufyan kata, peperangan di antara kami dan di antara dia silih berganti. Kadang-kadang dia lawan dengan kami, dia menang. Kadang-kadang kami lawan dengan dia, kami menang. Tuan-tuan, sebelum kita sambung cerita ni, ini dakwah Nabi. Siapa yang kata dakwah ni dia kena sentiasa menang je, dia sentiasa duduk atas je, dia tak pernah jatuh, itu bukan dakwah Islam. Nabi menang dan Nabi kalah. Nabi menang dalam Badar, Nabi kalah dalam Uhud. Nabi dipatahkan gigi dalam Uhud. Maka mana-mana orang yang datang dia boleh kata kita menang sentiasa, ada cara nak menang sentiasa, itu bukan Islam. Tuan-tuan, tendang orang tu pergi jauh-jauh.
Ada orang mereka belajar ilmu kebal. Baca ayat-ayat tertentu kebal. Kadang-kadang zikir tu betul lah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Zikir tu betul. Tapi kita tanya, pasal apa hang baca zikir ni? Tak, bila baca zikir ni jadi kebal. Kebal ni Nabi tak pernah ajar. Tuan-tuan, siapa yang belajar kebal ni, ada cara belajar kebal, itu semua sihir. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang hebat, mati macam mana tuan-tuan? Mati terburai, isi perut kena tikam. Itu sahabat Nabi yang dijanjikan syurga. Yang mana Nabi kata dekat Umar, Mungkar dan Nakir bila main dekat hang, depa tanya hang tanya kat depa balik. Sehebat tu. Nabi kata, kalau ya Umar, kalau engkau jalan fi wadin, engkau jalan di satu tempat, syaitan tak lalu jalan tu. Syaitan pi shortcut pilih jalan sebelah. Syaitan kata, kami tak boleh lalu depan Umar, bahaya dia ni, gangster sangat, lampau-lampau. Orang yang sehebat itu, bagaimana Umar mati? Umar ditikam sehingga terburai dan keluar isi perut dia. Anak dia pegang perut Umar, tangan dia termasuk ke dalam perut Umar sebab kesan tikaman oleh Abu Lu'lu'ah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, macam mana Uthman mati? Uthman mati ditikam di kepala dia, sehingga ditikam di kening dan tembus di telinga. Kata Nailah radhiyallahu anha, isteri kepada Uthman, masa Uthman kena tikam, kami tak kenal muka dia. Sahabat yang hebat. Mereka ditimpa dengan kesakitan dan kepedihan. Hamzah radhiyallahu anhu, tuan-tuan, Hamzah ketika nak mati, saya minta maaf lah, kadang-kadang orang tak suka perkataan mati, dia kata meninggal dunia, tak apalah, meninggal dunia lah. Saya kadang-kadang terlepas cakap, minta maaf lah. Hamzah ketika nak meninggal dunia, Hamzah buka baju dia, dia tunjuk badan dia. Ma fi jismi shibratan illa fiha ta'natan aw darbatan aw ramyatan wa ha huna amutu ka mautil ba'ir. Hamzah buka baju dia, lalu dia kata kepada para sahabat, kamu lihatlah badan aku. Tidak ada satu jengkal pun jarak di atas badan aku, melainkan mesti ada kesan pukulan. Kalau tak kesan pukulan, kesan panahan. Kalau tak kesan panahan, kesan tikaman. Tapi aku sedih sebab aku mati sebagaimana matinya seekor unta. Unta mati macam mana? Mati di tempat tidur dia. Tuan-tuan, itu semua sunnah para sahabat. Mereka ditimpa kesakitan, mereka ditimpa kepedihan di jalan Allah. Bahkan ada di antara Nabi Allah yang dibunuh oleh Bani Israel, dibelah mayat mereka. Tiba-tiba datang orang selepas 1400 tahun, hang baca ayat ni, hang dapat ilmu kebal, kena tikam tak makan, tak lut. Kita kata hang tu khurafat. Itu bukan sunnah Rasul. Itu bukan sunnah perjuangan para sahabat. Islam bukan terbina di atas cerita-cerita karut. Tak, bukan. Islam tak datang cerita karut. Islam datang fact, figure. Islam datang dengan kepedihan, kepenatan, air mata. Tidak ada jalan mudah di dalam agama. Tuan-tuan, bahkan Nabi SAW wafat pun, Nabi kena racun. Nabi minum racun. Orang Yahudi bagi racun. Perempuan Yahudi bagi makanan kat Rasulullah, dibubur racun. Maka Nabi makan dengan para sahabat. Ramai sahabat yang kena meninggal dunia. Lalu Nabi sakit. Nabi tanya kat perempuan tu, pasal apa hang bubur racun makanan aku? Perempuan tu kata, aku mengharapkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, kalau betul lah hang ni Rasulullah, hang mesti magic, hang kena racun tak ada apa-apa, relax kan? Tapi kalau kata hang ni bukan Rasulullah, aku harap hang mati, lepas tu siapa pun tak ikut hang dah. Apa yang Allah jadikan? Allah tukar kedua-dua kemungkinan itu. Allah takdirkan Rasulullah meninggal dunia selepas kena racun. Tapi Allah takdirkan selepas baginda meninggal dunia, seluruh dunia mengikut agama baginda. Tuan-tuan, yang ni yang kita nama Islam. Mai rawak jual cincin tu. Pakai cincin ni, rendam tangan dalam asid tak lut. Yang pi simpan wang jajuh Ustaz. Masuk silat apa ke? Hang baca zikir ni, la ilaha illallah 100 kali, lepas tu hang kena pukul tak sakit. Hang pi simpan Ustaz la ilaha illallah hang tu. Itu bukan tempat guna dia. Agama ini bukan tertegak di atas cerita-cerita dongeng. Orang kata yang tu karamah Ustaz. Okey, karamah. Siapa kata kat hangpa karamah tu boleh belajar? Orang tak pergi kelas belajar karamah. Karamah tu datang automatik.
Ya, betul berlaku. Umar Al-Khattab, dia duduk di atas mimbar, dia cakap, tu di belakang bukit ada musuh. Tentera Islam dengar suara Umar, jauh. Maka mereka kalih belakang bukit, betul ada musuh. Karamah. Umar seorang yang dapat, orang lain tak dapat. Abu Bakar As-Siddiq ketika tak ada makan, tengah susah, mai tetamu Rasulullah. Rasulullah tanya, siapa nak bagi makan tetamu ni? Abu Bakar kata, mai kat rumah aku Rasulullah. Mai rumah, bini dia marah. Bini dia kata, kita nak minta ke darah pun tak ada, panggil orang mai pula. Abu Bakar kata, tak apa, panggil ya. Isteri dia pun tutup lampu dalam rumah, gelap. Tuan-tuan, kenapa dia tutup lampu? Bukan nak bagi romantik. Tutup lampu sebab tak mau bagi orang nak tetamu nampak makanan tu sikit. Jadi tetamu duk ingat makanan banyak, gelap. Maka tetamu pun makan. Abu Bakar dengan isteri dia duk tunggu Habis tetamu makan, kenyang dah. Abu Bakar pun suruh tangan, ada lagi rupanya. Dia pun makan. Makan, isteri dia pun makan. Pelik isteri dia kata, tadi makanan sikit. Buka lampu baru habis semua. Karamah Allah bagi. Tuan-tuan, tak pernah Abu Bakar esok pagi pergi ke Masjid Nabawi, siapa nak ajak ilmu tambah makanan, sini aku ajak apa? Tak berlaku. Khalid Al-Walid, orang suruh dia makan racun, dia tak sakit, tapi dia tak pernah pergi mengajar orang, siapa nak belajar ilmu ni, mai sini. Tidak. Itu karamah. Kalau belajar, nama dia apa? Oh, hang nak ilmu ni, nak jadi kuat, mai aku ajak hang. Hang baca ni sehari 3 kali. Pagi 3 kali, malam 3 kali, macam ubat jihis juga. Itu nama dia apa? Itu bukan karamah, itu sihir. Karamah tak ada orang belajar, sihir orang belajar. Maka kata Abu Sufyan, Muhammad dia berperang, dan perperangan di antara kami dan Muhammad, kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kami menang. Hercules tanya ke Abu Sufyan, "Famadha ya'murukum?" Muhammad ni mai ke hampa, dia suruh hampa buat apa sebenarnya yang hampa duk bergaduh dengan dia ni? Pasal apa yang hampa pergi bergaduh dengan dia? Apa sebenarnya rahsia yang buat hampa ni bergaduh dengan dia? Tak boleh dengan dia. Kata Abu Sufyan, "Ya'muruna an i'budullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'a." Pertama, pasal apa kami bergaduh dengan Muhammad? Sebab Muhammad suruh kami sembah Allah sahaja, dan dia larang kami sembah selain daripada Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Yang ketiga, Muhammad kata kat kami, tinggalkan apa sahaja yang diucapkan oleh bapa dan datuk nenek kamu. Tuan-tuan, sebab apa? Tuan, ini isyarat. Bila orang kalau ikut cakap generasi-generasi terdahulu, mana-mana agama pun akan jadi khurafat. Confirm. Sebab apa agama Kristian khurafat? Asalnya Nabi Isa turun kat mereka, mai seorang padri tua apa kan, dia tambah sikit kitab. Dia tambah sikit kitab, maka orang yang bawah kata apa? Oh, dia ni hebat ni, datuk nenek kita. Orang pun ikut, sesat habis semua. Maka Arab jahiliah macam tu juga. Asalnya ikut agama Nabi Ibrahim. Lepas tu mereka tukar seorang sikit. Duk nampak macam cantik kalau letak patung keliling Kaabah. Kaabah ni macam tak berseri. Maka dia pun letak satu patung bagi cantik. Mai anak cucu lepas tu, oh cantik, mereka pun letak patung seorang sikit. Sesat. Ikut datuk nenek, sesat. Maka Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengajar mereka, hampa tinggalkan semua yang diucapkan oleh datuk nenek kamu. Kita pun sama juga, banyak cerita-cerita generasi ke generasi yang karut-marut ni. Kadang-kadang tak masuk akal yang cerita kan. Orang kata apa? Melepas mayat kalau meninggal dunia, 44 hari tak boleh buka TV kat rumah. Pasal apa tak boleh buka TV? Dok, sagi bapak hampa yang mati tu mai tengok, tak elok lah dia mai tengok, anak-anak dia duk tengok TV. Dia baru je pi hampa dah seronok tengok TV. Kita kata mayat tu kalau dia masuk syurga, dia tak teringin nak mai balik tengok serabut kat rumah hampa duk berebut harta dia. Kalau dia masuk neraka, tak ada pasal malaikat nak bagi kat dia MC mai balik tengok hampa buat apa kat rumah. Kita cerita-cerita macam ni, kita suka cerita kat orang. Orang kata apa? Mati bunuh diri, mayat dia tak tenteram, bumi tak terima, langit tak junjung. Bumi tak junjung, langit tak bilah apa pun. Maksud dia tak diterima lah. Betul apa jadi kat dia? Tak, tempat dia bunuh diri tu malam-malam dia mai.
Tuan-tuan, orang Melayu ni perangai macam Arab Jahiliah. Arab Jahiliah percaya macam tu juga. Tapi Arab Jahiliah dia punya khurafat dia kurang sikit daripada Melayu. Arab Jahiliah kata siapa yang mati bunuh diri ataupun dibunuh oleh orang, mayat dia akan jadi burung. Burung tu pusing kat atas rumah dia. Dia pusing malam-malam. Sampailah orang tuntut bela, baru burung tu pergi. Setan nak tipu orang Arab. Setan tipu, relax lah. Setan pakai burung je. Kalau orang Arab tengok burung, dia dah takut dah. Oh, burung je. Orang Melayu ni punya, tak tahu nak kata, setan terpaksa menyamar jadi orang mati tu. Kita kira khurafat kita advance sikit daripada Arab lah. Maka kata Rasulullah, Hercules tanya kat Abu Sufyan, apa Rasulullah ajar kamu? Kata Abu Sufyan, dia ajar kami untuk tinggal, jangan duk dengar apa tok nenek kami cakap. Tuan-tuan, itulah sumber agama. Dalam setiap zaman, di mana sahaja tempat, agama ini mestilah berasaskan maqala Allah, maqala Rasul. Apa Allah kata, apa Rasul kata. Saya kata masuk tak agama? Tak masuk. Bukan saya seorang lah, semua ustaz serupa. Masuk tak masuk? Tak masuk. Apa kerja ustaz? Ustaz ni punya kerja lampu suluh. Dia suluh ya. Benda tak terang tu dia suluh bagi nampak. Benda yang duk ada dia dengan duk gatai tangan pi padam suka hati dia. Agama ni bukan milik tok nenek dia. Maka kerja ustaz suluh. Ambil daripada sumber. Kemudian kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis-salah. Muhammad ni suruh kami buat solat. 5 kali sehari dia suruh kami solat. Waz-zakah. Harta kami duk simpan dia suruh buat keluar banyak zakat. Was-sidq. Dia suruh kami cakap benar. Wal-ifaf. Dia suruh kami jaga kehormatan diri, jangan berzina. Was-silah. Dan dia suruh kami jangan putuskan silaturahim. Tuan-tuan, bayangkan musuh kita memang bergaduh sakar dengan kita. Bukan takat bergaduh lawan mencarut sebelah pintu ya, tak, bukan setakat tu. Berperang. Hang bawa senjata, aku bawa senjata, bergaduh. Bila orang panggil Abu Sufyan, orang tanya Abu Sufyan, apa pandangan kau tentang Muhammad? Musuh dia ni. Apa dia kata? Muhammad ni dia suruh kami solat, dia suruh kami bayar zakat, dia suruh kami jaga diri, jangan berzina, dia suruh kami hubungkan silaturahim. Tuan-tuan, agak-agak kalau orang tanya musuh kita, panggil jiran sebelah rumah yang duk bergaduh dengan kita. Jiran sebelah rumah hang ni macam mana perangai dia? Tak tahulah berapa teruk dia nak maki amun kita. Dia ni memang tak guna. Kecil-kecil tak mau mampu, besar-besar menyusahkan orang. Gamak yang macam tu lah jiran kita cakap. Orang bergaduh dengan kita macam tu dia cakap. Dia ni memang putar alam. Bila lah nak mati orang tua ni tak tahu. Contohlah, Abu Sufyan bermusuh dengan Rasulullah pada ketika itu. Tapi bila ditanya, apa pandangan engkau tentang Rasulullah? Kemas. Maka kata Hercules kepada Abu Sufyan, apabila aku bertanya tentang engkau, keturunan dia, engkau katakan bahawa keturunan dia ini adalah keturunan orang yang baik-baik di kalangan kamu, maka itulah kebiasaan para rasul, mereka datang daripada keturunan yang baik. Apabila aku bertanya kepada engkau, ada orang lain pernah cakap benda yang sama macam Muhammad cakap? Engkau jawab tidak, maka sesungguhnya Muhammad itu tak mungkin belajar agama daripada orang lain. Sebab kalau dia belajar, mesti orang lain dah pernah cakap. Orang lain tak pernah cakap. Apabila aku bertanya kepada engkau, adakah Muhammad ini bapa dia keturunan raja? Lalu engkau jawab tidak, maka tidak mungkin Muhammad itu ingin mengambil kembali kekuasaan yang ada daripada bapaknya. Apabila aku bertanya kepada engkau, orang yang ikut Muhammad ni orang mulia ke orang yang selekeh? Orang yang lemah. Engkau katakan orang yang lemah ikut Muhammad, maka itulah kebiasaan para nabi dan rasul terdahulu. Pengikut mereka orang-orang yang lemah. Tuan-tuan, ada orang kata dakwah ni senang kepada orang di bawah, orang di atas susah. Wallahu a'lam. Tapi sunnah para rasul, bila kita cakap kebenaran, banyak akan ikut orang yang tak ada kepentingan. Dia tak ada kepentingan, dia ikut lah. Kita cerita kat orang tu, oh hang ni tak boleh makan duit haram. Dia tanya kita, duit haram tu apa? Duit haram tu hang tak boleh ambil rasuah. Tuan-tuan pergi tanya petani kawan nelayan, dia kata, aku memang tak ambil rasuah. Memang dia tak ambil rasuah, dia nak ambil rasuah kat siapa? Kalau ada orang yang kedudukan sikit, dia susah sikit nak ikut. Tapi semua orang boleh ikut agama, pintu agama luas.
Tapi ini sunnah para Nabi. Bukan sahaja Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Muhammad, dakwah ni lunak dengan orang-orang yang tak ada kepentingan. Dia tak cari apa pun. Ajak kepada agama, senang dia ikut. Harta tak ada langsung. Kita kata kat dia, "Oi, hang jangan duk buat loan banyak sangat, hang kena jaga riba ni." Dia kata, "Ha, tak apa, aku setuju." Memang dia setuju, di harta pun tak ada. Tuan-tuan tanya orang yang kira hidup dia main duit je. Tunggu, berapa interest tahun ni? Tuan-tuan ni pun benda penting juga ni. Ada berapa orang ni, dia nak simpan, dia pilih bank. Ada duit 20,000, nak simpan tang mana? Maybank ke RHB? Ni contohlah. Bank ni bagus lagi. Pasal apa? Dok interest dia tinggi selalu. Oi, hang suka makan riba lah. Kita kot kata orang makan riba terpaksa. Dia suka cari yang paling tinggi. Jangan. Yuharibunallaha wa rasulahu. Itu adalah kesalahan. Seumpama kita bawa pedang kita, bawa dengan silat, jampi-jampi serapah kita, pergi perang dengan siapa? Perang dengan Allah dan Rasul. Jangan makan riba. Maka sunnah para Nabi, dakwah ini diterima oleh orang kebanyakan. Kata Abu Sufyan, kata Hercules kepada Abu Sufyan, maka apabila kamu kata orang biasa ikut dia, itulah sunnah para Rasul terdahulu. Pernahkah kamu ucapkan bahawa apabila aku bertanya kepada kamu, Muhammad ni sebelum ni dia pernah tipu kamu tak? Abu Sufyan kata, tak, dia tak pernah tipu kami. Kata Hercules, kalaulah dia takut untuk menipu manusia, bagaimana dia sanggup untuk menipu Tuhan kepada manusia? Kalau tak mungkin dia tipu Tuhan kepada manusia. Hercules tanya, pernah tak Muhammad hilang? Abu Sufyan kata, tak pernah hilang. Maka kata Hercules, itu tanda dia tak pergi belajar di mana-mana. Kamu perang dengan dia tak? Ya, kami perang dengan dia. Itulah sunnah para Nabi. Nabi mesti berperang dengan kaum dia. Tuan-tuan, Nabi bukan artis. Datang-datang semua orang sayang. Tak, itu bukan artis. Nabi juga bukan ahli politik. Datang-datang orang angkat nama dia tinggi-tinggi. Saya bab politik ni tuan-tuan, kita jadi frust kadang-kadang. Saya duduk gombak, lalu depan batu cave. Minta maaf tuan-tuan, saya terpaksa krik sikit lah. Saya tak ada kenal-mengenal dengan mana-mana parti. Dulunya, lalu depan batu cave. Batu cave ni ada satu tokong besar lah, Troman yang tokong yang besar tu di batu cave. Dahulunya lalu tak nampak tokong yang besar tu. Sebab apa tak nampak? Muka ketua pembangkang lindung. Lalu depan nampak muka ketua pembangkang, tak nampak yang belakang tu. Kita kata amboi yang angkat orang politik yang sungguh. Orang hantam habis-habisan. Tak boleh, yang ni khurafat, yang ni syirik. Kita kata betul, ni memang khurafat, ni syirik. Baru ni saya lalu sekali lagi, nampak muka Perdana Menteri pula lagi besar daripada tu. Tuan, politik ni kan, Nabi bukan ahli politik. Nabi disukai. Nabi berperang dengan musuhnya. Nak cari jalan mudah ni tuan-tuan, jangan ikut agama. Buat benda lain. Agama ini ada sedikit kesusahan. Allah janjikan kesusahan, kerana dengan kesusahan itu Allah beri rahmat kepada kita. Tuan-tuan, yang penting nak cerita ni, Islam ni apabila diajarkan oleh Rasulullah, wajah Islam tu cantik, wajah Islam tu kemah. Bukan takat agama saja kemah, bukan takat ikut hukum hakam, fiqh saja. Wajah Islam tu orang nampak kemas, sehingga kan orang tak kata apa-apa dah kat Islam ni. Orang nampak cantik. Tak ada ruang dah orang nak kritik agama. Yang itulah yang dinamakan Islam. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah dengan kufar. Nabi pergi ke Madinah, buat perjanjian dengan orang Mekah. Bila buat perjanjian dengan orang Mekah, antara isi perjanjian tu, orang Mekah ni masa tu Quraisy buat perjanjian, kalau ada orang Mekah ni yang masuk Islam, lari pi Madinah, buat apa? Pulangkan balik ke Mekah. Tapi kalau ada orang Islam di Madinah, dia pergi ke Mekah, tak perlu pulangkan balik. Tuan-tuan, perjanjian tak adil. Orang ni masuk Islam, lari mai ke Madinah, boleh tarik balik pergi ke Mekah. Nampak tak fair? Tapi yang Islam di Madinah pula pergi ke Mekah, tak apa. Umar tak suka, Umar tak setuju, Umar bantah Rasulullah. Bila Nabi setuju dengan Quraisy, maka Umar kata, ya Rasulullah, kita duk ada di atas jalan kebenaran ke? Mereka ni duk ada di atas jalan kebenaran ni.
Nabi kata tak, kita di atas jalan kebenaran. Umar pergi tanya Abu Bakar, aku tak sedap hati Nabi Muhammad buat pilihan. Nampak macam tak kena. Abu Bakar kata tak, Nabi buat betul. Tuan-tuan, ada seorang perempuan Ummu Kalthum binti Uqbah. Perempuan Ummu Kalthum ni duduk di Mekah. Dia ada 2 orang abang. Abang dia Umarah dengan Al-Walid binti Uqbah. Ummu Kalthum ni masuk Islam, lari mai ke Madinah. Lari mai duduk dengan orang perempuan di Madinah. Maka Umarah dan juga Al-Walid datang mai kat Rasulullah. Ya Rasulullah, kita dah janji dulu. Apa janji kita? Janji kita kalau orang daripada Mekah ni masuk Islam mai ke Madinah buat apa? Pulangkan balik. Maka Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kuffar la hunna hillul lahum wa la hum yahillunahunna. Allah turunkan ayat, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang perempuan kepada kamu, perempuan beriman berhijrah datang kepada kamu, famtahinuhunna, tes mereka, uji mereka. Macam mana uji mereka? Tanya mereka, hang lari mai Madinah ni pasal apa? Laki hang buat masalah ke? Tak, bukan pasal laki aku. Hang lari mai Madinah ni pasal apa? Hang dah boring ke duduk kat Mekah? Tak, bukan pasal boring. Pasal apa hang mai Madinah? Saya aku cintakan Allah dan Rasul. Famtahinuhunna. Pas exam, terima. Allahu a'lamu biimanihinna. Allah tahu kedudukan sebenar mereka. Mereka beriman tak? Allah tahu. Wa idza fa in 'alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu dah tes kamu tahu depa ni nampak macam beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan sekali-kali kamu pulangkan mereka kepada orang kafir. Mereka ini tidak halal kepada orang kafir dan orang kafir tidak halal kepada mereka. Wala tamassaku bi'isamil kawafir, dan jangan kamu berpegang dengan janji kamu bersama dengan orang kafir. Tuan-tuan, bila Umarah dengan Al-Walid mai kat Rasulullah, Rasulullah kata lah, perjanjian tu laki sahaja, perempuan tak masuk. Maka Rasulullah pertahankan perempuan. Tuan-tuan, Islam itu image. Islam ni kena nampak kuat, kena nampak kemah. Tak boleh kita nampak Islam ni longlai. Tak. Hak Islam mesti disebut. Hak Islam mesti diucap sehingga orang nampak agama ini adalah agama yang kuat. Sebab itu apabila Nabi berperang dengan Bani Nadir, Bani Nadir ni orang Yahudi, dia tanam pokok banyak kampung dia. Dia pergi tolong Quraisy Mekah. Bila Nabi SAW dengan para sahabat main, sahabat potong pokok Bani Nadir. Pokok banyak, lindung tak boleh masuk, potong. Bani Nadir ni pun kata, bukankah hampa tak boleh potong pokok ke? Allah tak bagi. On the spot Allah turunkan ayat, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Kamu tidaklah memotong pokok ataupun kamu membiarkan mana-mana pokok melainkan itu dengan izin Allah. Orang Islam kata, Allah setuju. Tuan-tuan, wajah Islam yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajah yang kemas, wajah yang tidak tercemar. Islam tu mesti cantik. Kalau nampak hodoh tu kita nama Islam tak? Kita kata tak, itu bukan Islam. Kita walaupun kadang-kadang kita cop bagi nama Islam, tapi kalau nampak tak elok, tak cantik, itu bukan Islam. Sebab itulah saya selalu sebut benda ni, dan saya nak sebut juga ni. Bismillah. Tuan-tuan kena pegang perkataan Omar ni, penting. Mudah ya tuan-tuan, kena boleh hafal. Cerita ke orang semua. Perkataan ni penting. Kata Umar Al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam walan naltamisal izzata bighairihi. Apa kata Umar? Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam, dan kami tidak akan sekali-kali mencari kemuliaan dengan selain Islam. Tuan-tuan, pegang, simpan dalam jiwa kita. Pasal apa kita mulia? Kita mulia bukan sebab keturunan. Kita mulia bukan sebab harta.
Kita mulia bukan sebab persatuan jamaah. Kita mulia bukan sebab parti politik. Kita mulia sebab Islam. Kenapa kita mulia? Kenapa kita ada kedudukan? Kenapa kita boleh duduk di sini dalam keadaan mulia? Islam. Jangan cari alasan lain, sebab Islam. Yang kedua, jangan sekali-kali cari kemuliaan selain daripada Islam. Lagu Sudirman. Jangan cari kemuliaan dengan selain Islam. Tuan-tuan, maksudnya apa? Kadang-kadang kita perlu memilih di antara dua. Ada keadaan kita perlu pilih di antara dua. Ada keadaan di mana kita tak suka buat satu benda, tapi disebabkan Islam, kita buat. Para sahabat yang pergi hijrah ke Madinah, mereka nak perang dengan orang Mekah. Perang dengan siapa? Bukan orang lain, adik-beradik mereka sendiri. Tapi disebabkan Islam, mereka perang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, masa perang Uhud, dia jaga Rasulullah. Dia jaga Rasulullah. Adik dia sendiri datang, tikam kepala Rasulullah, cucuk. Luka kening Rasulullah. Adik dia lari. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Dia tengok muka adik dia. Okey, tak apa, tunggu Sa'ad. Dia tunggu ramai tentera Islam mai jaga Rasulullah. Dia minta izin kat Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak keluar Sa'ad. Dia keluar pula, tangkap adik dia, bunuh adik dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kepentingan tak tahu. Nabi tangkap 70 orang tawanan Badar. Tangkap 70 orang. Nak buat apa ni? Nabi tanya sahabat. Ada sahabat yang kata, ya Rasulullah, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kita suruh mereka ajar anak-anak kita Al-Quran, kita lepaskan mereka. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, susah sangat kita buat unggun api besar-besar, bakar, lempak semua dalam tu, habis cerita. Ada sahabat kata, ya Rasulullah, pulanglah tiap-tiap orang ni ke adik-beradik masing-masing. Adik-beradik aku bagi kat aku, adik-beradik dia bagi kat dia. Lepas tu kita buat parti, semua orang bunuh adik-beradik masing-masing. Baru nampak kami sayang agama lebih. Tuan-tuan, Islam mesti di atas. Kita kalau dalam apa sahaja keadaan, Islam mesti first. Islam bukan maksudnya parti Islam lah. Islam maksudnya Islam. Kita kadang-kadang sedih di kalangan umat Islam, mereka berpecah dalam keadaan mereka tak perlu berpecah. Tuan-tuan, kalau Rasulullah hidup, Rasulullah tengok, Rasulullah benci perbuatan kita. Kadang-kadang kita nak tolong orang, kita tengok dulu, oh hang ni kumpulan aku boleh tolong. Ada isyarat khas, hang ni geng aku tolong. Hang tak, aku tak tolong. Ini bukan Islam, tuan-tuan. Ada orang kat bai'ah kadang-kadang. Bai'ah, kita satu kumpulan, kita sumpah setia, jaga diri masing-masing. Tak, bukan itu. Bai'ah atas nama Islam. Al-ukhuwah, persaudaraan atas nama Islam. Bukan atas nama persatuan, bukan atas nama parti, bukan atas nama negeri, tak ada. Sebab tu tuan-tuan, kena pegang perkataan Umar betul-betul. Kami adalah kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Dan Allah buktikan apabila umat Islam mengejar akhirat, mereka berjaya di dunia dan akhirat. Dahulunya ketika umat Islam mengejar akhirat, khalifah-khalifah Islam ketika mereka mengejar akhirat, tuan-tuan, khalifah Islam, khalifah Rashidin yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan selepas daripada Muawiyah, mereka kejar akhirat. Allah berikan kepada mereka pembukaan kota-kota besar. Sekarang apa jadi? Umat Islam kejar dunia. Apa kesan kita kejar dunia? Maka jadilah apa yang jadi dekat negara-negara Arab pada hari ini. Nak kata teruknya umat Islam sekarang, teruk daripada orang Barat lagi. Ada Menteri Perancis perempuan. Dia sebab sebelum ni dia berkawan rapat dengan turunan bin Ali ni, Tunisia, turunan pemerintah Tunisia yang dah dijatuhkan. Dia kawan rapat. Lepas dia tu kena buang, dia buat apa? Dia letak jawatan. Aku letak jawatan. Ni yang duk ada di Libya ni, tak mau letak jawatan lagi. Dah lah tak mau letak jawatan, bunuh habis rakyat sendiri. Tuan, lah ni 2,000 orang mati di Libya sebab apa? Sebab Gaddafi bunuh. Tuan, ini apa ni? Barat pun tak buat macam tu.
Komunis pun tak buat macam tu. Komunis dulu buat, tadi komunis tak buat dah. Tuan-tuan, 2,000 rakyat sendiri bawa pesawat berjuang pergi kawasan rakyat sendiri, bom. Lepas tu mai berdiri depan stesen TV dengan muka confident, dok, yang buat kacau ni bukan rakyat aku, yang buat kacau ni semua Al-Qaeda. Bunuh rakyat sendiri. Liga Arab meeting, Liga Arab buat resolusi apa? Kita tak mau masuk campur, itu urusan dalaman. Urusan dalaman kita tak nak kena-mengena. Tindakan ketenteraan kita tak mau masuk campur. Kita cuma boleh bagi nasihat dekat dia lah. Nasihat kepala otak emak. Nasihat dia apa? Buat zon larangan terbang, jangan bagi kapal terbang dia lalu kat situ. Itu sahaja boleh. Tuan-tuan, Saudi ni, negara Saudi baru-baru ni buat perjanjian beli senjata Amerika 60 bilion. Perjanjian yang tak pernah negara lain buat, paling besar. Bahkan lebih besar daripada Israel beli daripada Amerika. Saudi beli senjata Amerika, majukan ekonomi Amerika. Rakan pelaburan terbesar Amerika di Asia Barat, Saudi Arabia. Beli senjata banyak-banyak ni buat apa ni? Tak saja takut Iran serang kami, nak pergi lawan dengan Iran. Ni orang Islam kena seksa, itu bukan urusan kami. Dan ini yang berlaku di negara Islam. Lepas tu kita berangkat, oh ni bagus ni, Islam apa ni tu? Ada orang bagi nama, inilah sikap salaf. Salaf apa? Pelik. Tak, itu bukan Islam. Apa kita tak memikirkan nasib orang Islam yang lain? Contoh orang paling kaya di dunia sekarang siapa? Dulu Bill Gates. Sekarang ada seorang potong Bill Gates, Husni Mubarak. Bill Gates punya kekayaan 50 bilion je USD. Husni Mubarak punya kekayaan hampir 70 bilion USD. Rakyat dia punyalah miskin, tak ada dah. Ini pemimpin Arab punya kerja. Di Libya, tuan-tuan, orang Islam ni dia jadi satu, betul, bila kita tinggalkan agama, rosak hidup kita. Libya setiap hari dia keluarkan minyak 1.7 barrel, 1.7 juta barrel. Apa ni, tong. Tiap-tiap hari 1.7 juta tong minyak dia keluarkan. Malaysia 500,000 ya. Dia 1.7 juta tiap-tiap hari. Tuan-tuan, apa jadi di Libya? 1 daripada 3 orang hidup di bawah paras kemiskinan. Negara kaya, 1 daripada 3 orang bawah paras kemiskinan. 30% orang Libya tak ada kerja. Negara kaya, Allah buka, tapi mereka dipimpin oleh pemimpin yang jahat. Maka itulah yang jadi. Yaman juga sama. Pemerintah kaya, rakyat mereka ditekan dan miskin. Baru-baru ni bila kena tekan, barulah pemerintah Yaman, Ali Abdullah Saleh, buat pengumuman nak buka 50,000 peluang pekerjaan kepada orang Yaman. Hang kena tekan baru fikir nak buka peluang pekerjaan. Tidak, bermewah-mewahan. Qatar alhamdulillah bagus sikit. Raja Amir Qatar ni bagus. Dia yang buat Al Jazeera. Tapi itulah yang berlaku di negara Arab. Apabila mereka tinggalkan agama, mereka jadi lagi teruk daripada orang barat. Kita bila tinggalkan sunnah, apa yang berlaku dalam hidup kita? Di hadapan kita ada kehinaan sahaja. Idza tabaya'tum bil 'inah. Apabila kamu sibuk jual beli, sibuk makan riba, kamu bagi nama lain. Bay'ul 'inah ni asalnya riba, tapi kamu bagi nama lain. Bagilah nama apa-apa pun, asalnya riba. Wa akhadhtum aznabal baqar. Kamu kejar ekor-ekor binatang, kata Rasulullah. Hamba binatang, jaga kekayaan dunia. Apa lagi? Pertama, jual beli dengan riba. Kedua, kejar binatang, cari kekayaan dunia. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kamu tinggalkan perjuangan di jalan Allah. Sallallahu alaikumud dul. Allah akan lemparkan ke dalam hidup kamu kehinaan. La yanzi'uha hatta tarji'u minha. Allah tak cabut kehinaan itu sehingga kamu tinggalkan kerosakan kamu, pergi kepada Islam. Tuan-tuan, sebab tu orang Islam hidup dalam kehinaan. Di mana sahaja mereka berada, mereka dihina oleh orang lain.
Sebab apa? Pertama, sebab kita tinggalkan agama. Sebab kita menjadikan kepentingan lain di atas kepentingan agama. Sebab tu Nabi Allah sebut dalam Al-Quran, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wala tanaza'u. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan kamu berpecah belah. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Apabila kamu pecah belah jadi apa? Allah janji dalam Al-Quran, fatafshalu, kamu mesti kalah. Wa tadhhaba rihukum, hilang negara kamu. Tuan-tuan, itulah yang berlaku di negara-negara Islam. Fatafshalu, mereka kalah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang negara mereka. Tempat kita alhamdulillah bergaduh-gaduh juga tapi terkawan, bergaduh mulut je. Tapi tuan-tuan, di negara Arab teruk. Hilang tanda Islam tu, hilang. Negara yang asalnya kaya, bahkan Allah beri jaminan kepada mereka kekayaan. Allah jamin mereka akan kaya. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha wa in khiftum 'ailatan yughnikumullahu insya'. Wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun, orang-orang musyrik ini adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha, lepas tahun ni hampa jangan bagi mereka masuk masjid haram dah. Wa in khiftum 'ailatan, kalau kamu takut miskin. Tuan-tuan, Arab dulu jahiliah ni yang majukan Masjidil Haram. Mereka berniaga di situ, mereka uruskan orang-orang lain, jahiliah. Maka bila Allah suruh halau orang kafir keluar, orang Islam risau, sakit takut kita miskin ni, siapa nak uruskan perniagaan? Allah sebut dalam Al-Quran, wa in khiftum 'ailatan yughnikumullah min fadlih. Kalau kamu rasa takut, kut-kutlah kamu akan jadi miskin, maka Allah janji Allah akan beri kepada kamu kekayaan. Betul tak betul? Betul. Negara-negara Islam kaya, sumber besar. Tuan-tuan, reserve minyak negara-negara Arab ikut perkiraan kita memang tak habis. Sampai mereka kena kawal, buat keluar sikit je. Sebab buat keluar banyak, pasaran minyak banyak, harga jatuh, maka mereka pun buat keluar sikit. Kaya. Kaya-kaya apa mereka buat? Mereka rosakkan Islam. Jadi rakan dagang negara barat. Dulu Iraq dengan Kuwait, satu geng Amerika, satu geng Rusia. Amerika dengan Rusia nak bergaduh. Yang dua negara ni bergaduh sama sendiri. Amerika dengan Rusia tak ada apa, sama-sama negara Islam. Tuan-tuan, duk serang Palestin ni. Serang Palestin, Israel serang Palestin. Tuan-tuan, Israel tu negara kecil. Bawa kata Soekarno kat orang Indonesia. Soekarno kata, Singapura ni kalau orang Indonesia ramai-ramai ludah seorang sikit kat Singapura, tenggelam Singapura. Orang Arab tu sama juga, ramai keliling Israel. Tapi semua menjadi satu kuasa yang bacul. Sebab apa jadi bacul? Ya, perjanjian ketenteraan Saudi dengan Amerika 60 bilion. Sempadan Rafah dengan Palestin, dengan Gaza masa Husni Mubarak akan baik kepada Israel. Itu yang berlaku kepada negara Arab. Bergaduh sama sendiri di Palestin, bergaduh sama sendiri. Syria, Jordan bergaduh sama sendiri. Maka Islam hilang sedikit demi sedikit. Ada negara Islam tapi tak kuat sebab orang Islam tidak bersatu. Pemimpin Islam mana yang berani nak cakap hentam orang lain? Saya ingat dua orang yang setakat ni, zaman-zaman tak akhir ni. Satu Tun Mahathir, yang kedua Erdogan Turki tu. Orang lain tak ada siapa cakap hentam. Dua orang ni yang saya dengar, tak tahu orang lain kot ada yang baru, tapi tak ada. Tidak ada hentaman terhadap kuasa-kuasa kuat Barat. Sebab kita hilang kekuatan Islam, ikut telunjuk Barat. Barat kata orang ni teroris, kita pun ramai-ramai, yang ni teroris. Barat kata yang ni pejuang, kita pun ramai-ramai yang ni pejuang. Itu yang berlaku pada orang Islam. Sebab kita meninggalkan agama. Apabila agama kita tinggalkan, Allah janji Allah masukkan kehinaan di dalam jiwa.
Maka muslimin yang dirahmati Allah, bila kita kata orang suruh ceramah pasal maulid ni, baru nak cerita pasal maulid ni. Bila kita kata kita mencintai Rasulullah, kita balik kepada cerita tadi, kena kembali kepada Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada kesempatan, bukalah kitab-kitab hadis, baca. Ikut lihat bagaimana perjuangan Rasulullah menyebarkan Islam, bagaimana dakwah Rasulullah dan juga para sahabat, kesusahan mereka menyebarkan Islam, pengorbanan mereka, maka itu akan membuatkan kita rasa hidup mereka. Sebab tu sirah, tuan-tuan, penting. Sirah penting. Kena belajar sirah dan baca sirah. Sebab sirah ini akan kuatkan jiwa kita, sentuh jiwa kita. Macam Omar kata, kami ni kaum yang kuat kerana Islam. Bangsa Arab ada apa? Bangsa Arab tak ada apa. Bangsa yang dihina, bangsa yang memang tak ada apa kehebatan pada zaman tu. Rom, Parsi tak mau jajah orang Arab. Sebab orang Arab ni jahat sangat. Kalau jajah tak kira orang terikut dengan kita. Takut rakyat kita terikut budaya Arab. Rom, Parsi tak mau jajah. Jahat memang macam tu. Tapi apabila datang Islam, Islam mengubah mereka. Sebab tu tuan-tuan, Islam mesti diletak di hadapan jati diri kita. Semua orang dia mesti tahu bahawa pertama sekali aku menjadi Islam, lepas tu baru benda-benda lain. Ahli politik, dia kena ahli politik Islam, lepas tu baru dia ahli politik. Dia Islam dulu, baru dia akan tahu, yang ni kena dengan agama aku tak boleh sentuh, tak boleh kacau. Lepas tu dia cakap benda lain. Pejuang bangsa, dia kena tahu aku Islam dulu, lepas tu aku bercakap tentang bangsa. Orang ekonomi, dia kena tahu aku Islam dulu, yang ni halal, yang ni haram, lepas tu baru dia bercakap bab ekonomi. Orang perundangan sama juga, dia kena tahu aku Islam. Apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran, Nabi sebut di dalam sunnah, yang tu yang paling tinggi. Lepas tu baru cerita benda-benda lain. Tuan-tuan, tanggungjawab pertama, orang mesti menjadi Islam terlebih dahulu. Islam ni kita boleh bercakap, kita dah Islam dah, nama dah Islam. Tapi sejauh mana kita bercakap tentang Islam? Sejauh mana kita berjuang untuk agama Allah? Sejauh mana kita boleh letak kepentingan kita di belakang agama Allah? Tuan-tuan, kata Rasulullah, "Lau annal Fatimata sarakat laqata'tu yadaha." Kata Rasulullah, kalaulah Fatimah mencuri. Fatimah mencuri, apa Rasulullah kata? Aku potong tangan dia. Anak sendiri. Kita sanggup tak? Kita tak sanggup lah nak buat macam tu. Tapi sekurang-kurangnya di mana kedudukan Islam? Tuan-tuan, balik duduk sorang-sorang, kita fikir di mana kita letak Islam. Kita marah orang kadang-kadang bukan sebab agama pun. Marah sebab apa? Sebab hang persatuan lain, aku persatuan lain. Hang parti lain, aku parti lain. Tengok bola, hang sokong tim lain, aku sokong tim lain, marah. Kita bukan sebab agama. Kita sayang orang pun bukan sebab agama. Pasal apa hang rapat dengan dia ni tak? Dia ni nak bagi kontrak kat aku rapat dengan dia. Pasal apa hang baik dengan dia ni? Ini adalah apa-apa dia nak bagi kat aku. Kita baik dengan orang bukan sebab agama. Nabi sebut dalam hadis, orang Islam itu adalah siapa yang ada tiga benda ni. Tuan-tuan, tiga benda Nabi sebut. Wajadah halawatul iman. Dia akan rasa manisnya iman. Sebab apa kita tak rasa manis iman? Sebab tiga benda ni tak ada. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasulihi ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Pertama sekali dia mesti cinta Allah, cinta Rasul lebih daripada segala-galanya. Tuan-tuan, kita sanggup tak sanggup? Kawan kita rapat dengan kita, baik dengan kita, buat statement hina Allah, hina Rasul, kita putus persahabatan. Tak, hang bukan kawan aku. Kita sanggup tak sanggup? Cinta Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Bukan slogan, cinta sebenar kepada Allah dan Rasul. Yang kedua kata Rasulullah, macam mana cara halawatul iman? La yuhibbuhu illa Allah, illa lillah. Kamu tidak cinta kepada seorang melainkan kerana Allah. Sayang kita kepada seseorang kerana Allah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, kamu benci untuk melakukan kejahatan sebagaimana kamu benci untuk dilemparkan ke dalam neraka.
kamu rasa kejahatan itu sebagaimana neraka, maka siapa yang boleh dapat 3 benda ini, dia akan merasakan halawatul iman. Tuan-tuan, apa sahaja kepentingan yang ada, tinggalkan. Agama mesti di atas. Esok bila kita berjumpa dengan mungkar dan nakir tak tanya dekat kita, hang dulu jemaah mana? Mungkar dan nakir, dia tak ada nak main tanya kat kita, dulu hang pangkah parti mana? Tak, dia tak tanya kita. Dia tak tanya kita guru mana yang main ajak hang agama. Dia tak tanya. Dia tak tanya kita, hang ni tengok bola sokong tim mana? Mana satu yang sokong? Tak, dia tak tanya kita. Pertama dia tanya kita, ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Apa jawapan kita agak-agak, tuan-tuan? Kalau hidup kita 5 waktu sehari semalam, 1 waktu 3 minit. 3, 6, 9, 12, 15. 15 minit ya kita sebut nama Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sehari 15 minit. 15 jam lagi duduk depan TV gambar Indonesia. Tentu agak-agak apa kita jawab? Tolak 8 jam tidur. Tak berbaloi tuan-tuan hidup kita. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Apa jawapan kita, tuan-tuan? Kita kalau baca hadis setiap hari, kita jawab, lelaki yang diutuskan kepada aku namanya Muhammad. Dia yang ajarkan aku agama. Tuan-tuan, kalau kita kerja kita tiap-tiap hari ni promote orang kan? Ni musim mengundi ni, saya suka cerita bab ni. Kita promote dia. Sehari 12 jam gantung bendera, angkat poster, gantung gambar, pakai badge, pakai topi. 15 jam, semayang 15 minit. Kita hadis tak baca langsung. Tentu agak-agak apa kita nak jawab di hadapan Allah? Siapa yang diutuskan kepada engkau? Oh, dia ni diutuskan mai aku. Apa jawapan kita? Tentu ini nasihat kepada kita bersama. Tak kira kita di mana saja. Apa jawapan kita? Wa ma qiblatuka? Kiblat engkau ni belah mana? Kalaulah hidup kita macam biasa 15 minit kita menghadap kiblat, menghadap Allah. Selebihnya kita buat apa? Macam-macam lah. Manusia dia pergi ke tempat, ada orang mulazamah, tempat dia situ je. Setiap hari dia pergi ke tempat tu je. Dan kiblat kita apa sebenarnya? Masjid seminggu sekali, hari Jumaat. Hari lain memang tak nampak dah. Contohlah, hari Jumaat dia datang masjid. Hari lain, time lain, semua pergi ke tempat lain. Apa kiblat kita nak jawab di hadapan Allah? Tuan-tuan, benda ni tak boleh cerita ke orang. Fikir diri kita, muhasabah diri kita masing-masing. Apa jawapan kita di hadapan Allah? Kita rasa kita layak dan nak jawab, Tuhan aku adalah Allah, Nabi aku adalah Muhammad, orang yang diutuskan kepada aku Muhammad, kiblat aku adalah Kaabah, imam aku adalah Al-Quran. Quran kadang-kadang kita tak baca betul-betul. Boleh tak boleh kita nak jawab, imam aku adalah Al-Quran, aku ikut Al-Quran. Muhasabah. Dan dengan muhasabah itu kita kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Dan sebab tu Nabi SAW selalu berdoa. Kita usaha buat kebaikan, last kali doa, Allahumma inni as'aluka minal khair Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajiluhu wa ajiluhu ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku minta mudah-mudahan engkau berikan kepada aku kebaikan. Sama ada kebaikan tu kebaikan tempoh masa dekat ataupun lambat lagi kebaikan itu akan datang. Sama ada kebaikan tu aku tahu ataupun kebaikan tu aku tak tahu. Ya Allah, bagi dekat aku kebaikan. Tentu kadang-kadang kita usaha lah, tapi kita tak tahu yang tu baik. Kita dok buat satu benda tapi kita tak tahu yang tu tak bagus. Berkenan sungguhlah dekat perempuan ni seorang, tapi kita tahu menikah dengan perempuan tu lingkup hidup kita. Maka kita minta doa kepada Allah, ya Allah, bagi dekat aku kebaikan. Sama ada kebaikan tu aku tahu ke aku tak tahu, dekat ke jauh ke, bagi aku kebaikan. Allahumma inni a'udzubika minasyarri kullihi ajiluhu wa ajiluhu. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada kejahatan. Sama ada kejahatan tempoh masa yang akan datang ataupun kejahatan sekarang. Sama ada kejahatan itu aku tahu ataupun kejahatan itu aku tak tahu.
Banyak benda kita duk rasa baik tapi jahat. Makan riba kita tak rasa apa, tapi haram, dosa besar. Tuan, benda-benda jahat kadang-kadang kita rasa relax je, tak rasa apa. Sampai ada orang judi dan sebagainya. Judi besar-besar orang tak perasan, judi kecil. Pi form fair, pam-pam, tikam-tikam apa, ambil dia. Seronok, tak rasa apa. Kita duk rasa seronok. Azabnya besar. Sebab tu kita minta doa ke Allah, ya Allah, jauhkan aku daripada benda-benda jahat ni. Sama ada benda jahat yang aku tahu ataupun benda jahat yang aku tak tahu. Kadang-kadang kita seronok maki orang, maki kawan tu cukup-cukup. Ni memang teruk, tak boleh pakai, tak guna, rosak bangsa, rosak agama. Siapa tahu iman dia lebih baik daripada kita. Ya Allah, jauhkan daripada aku semua kejahatan. Allahumma inni as'aluka minal khair ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka. Ya Allah, berilah kepada aku kebaikan sebagaimana kebaikan yang engkau beri kepada hamba dan juga rasul. Beri kepada aku kebaikan sebagaimana kebaikan yang diminta oleh hamba dan rasulmu. Tuan-tuan, ini nama dia apa? Kita attach dengan doa Nabi. Doa kita ni kadang-kadang tak cukup power. Maka kita minta, ya Allah, bagi dekat aku kebaikan macam kebaikan yang Nabi engkau minta. Bagilah kat aku macam Nabi minta. Tuan-tuan, ada orang dia malas nak berdoa. Dia rasa boring pun nak doa, dia angkat tangan, ya Allah, ya Allah, macam biasalah, macam semalam juga aku minta, amin. Itu memang malas juga. Angkat tangan, banyak kali dah doa, takkan nak ulang lagi. Ya Allah, engkau faham-faham je lah, ya Allah, amin. Itu tak boleh. Tapi yang ni boleh. Kita tak tahu nak doa mana sedap. Ya Allah, berilah kepada aku kebaikan sebagaimana kebaikan yang diminta oleh Rasul. Ya Allah, jauhkan aku daripada kejahatan sebagaimana yang diminta oleh Rasul. Sebagaimana Rasul minta jauh daripada kejahatan, bagilah aku jauh daripada kejahatan juga. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta syurga. Dan aku minta supaya engkau berikan kepada aku semua amalan dan perkataan yang mendekatkan aku kepada syurga. Tuan-tuan, kita jangan besar kepala. Ada orang kadang-kadang dia besar kepala. Saya pernah jumpa lah 2-3 orang ni. Dulu hantu ya. Hantu memang kira ibadat tak ada langsung. Start 3-4 bulan ikut tarikat mana ke, kita jumpa balik. Aku ibadat ni bukan sebab nak masuk syurga. Aku tak mau masuk syurga, saja buat ibadat. Hang belagak hang baru 3-4 bulan hang baik hang dah jadi macam ni. Nabi pun minta syurga. Tuan-tuan, ada orang kata minta syurga ni syirik. Astagfirullahalazim. Nabi minta syurga. Kalau orang sampai ke satu tahap, dia rasa dia ikhlas, aku tak rasa apa-apa, aku ibadat sebab Allah suruh aku buat, yang tu tak apa. Tapi sebahagian orang tulis buku, oh hampa ibadat ni sebab apa? Nak syurga, hampa tak ikhlas, hampa ada syirik kecil. Hang pandai-pandai kata yang tu syirik. Siapa yang ajak kita minta syurga? Nabi. Nabi minta, ya Allah, beri kepada aku syurga dan apa yang mendekatkan aku dengan syurga. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta lindung daripada neraka dan apa yang dekatkan aku kepada neraka. Minta lindung daripada neraka. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, aku minta supaya engkau berikan segala yang kau nak bagi ke aku tu, jadikanlah benda tu baik dan jangan jadikan dia buruk. Tuan, amalkan doa ni. Tak boleh Arab buat macam mana? Doa bahasa Melayu. Tak boleh bahasa Melayu, doa pilah bahasa apa? Bahasa isyarat pun tak apa. Doa minta kepada Allah. Ya Allah, bagi kebaikan, halang daripada keburukan, bagi aku masuk syurga, jangan lempak aku ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita di kalangan orang yang mengikut sunnah Nabi SAW, supaya esok di akhirat kita dapat berdiri di hadapan Allah dan menjawab, aku mengikut sunnah Nabi. Itu tanda cinta Rasulullah. Tuan-tuan, cinta Nabi ni terakhirlah. Cinta Nabi ni bukan cinta bermusim. Tuan-tuan, musim ni mai kat mana? Musim ni budaya orang barat kan. Dia suka musim lah, bermusim. Ada hari tertentu, ini hari bapa, ingat bapa. Hari tertentu, ini hari mak, ingat mak. Ada tertentu yang ni hari kekasih, ingat kekasih. Macam-macam hari. Sampai tuan-tuan kalau cek
kalender barat, hari penyakit jantung, hari orang sakit, macam-macam penyakit dah, hari, semua hari. Hari orang sakit gout dia tak ada lagi, tak buat lagi. Sebab dia tak buat reunion, semua hari ada. Dia bermusim. Maka perasaan musim tu pun mainlah kat orang Islam. Kita terjangkit dengan bermusim tu. Semua kira bermusim. Bila nak buat kenduri, setahun sekali buat kenduri, malam Ashura. Apa dia buat kenduri? Bubur Ashura ya, benda lain tak boleh, haram. Apa kita ni kira musim tu? Bila hang baca Al-Quran, aku baca Al-Quran setahun sekali ya. Bila hang baca Al-Quran tu, hari turun nuzul Quran. Hari nuzul Quran aku baca Quran. Bila hang selawat dekat Nabi, aku selawat pun setahun sekali ya. Bila hang selawat, hari Maulid ya aku selawat. Kita ni melampau, jangan jadikan bermusim. Cinta kita kepada Rasul tidak mengenal musim. Tak ada musim khas cinta kepada Rasul. Dunia boleh. Bila gantung bendera, sebulan sekali, hari merdeka. Yang tu tak apa. Agama tak boleh. Tuan-tuan, dalam agama ni tak ada Allah ajar kita hang ibadat setahun sekali je. Tak pun seminggu sekali je, tak. Ibadat kita berterusan setiap hari. Cinta kita kepada Rasul mesti berterusan setiap hari. Tuan-tuan, kita tak mau cinta time Maulid je. Time Maulid buka lah sirah Nabi, bagilah, oh ni anugerah kepada orang ni, anugerah kepada orang tu, anugerah pejuang Islam, anugerah pejuang Islam tu. Hari ni kita bagi anugerah, esok kita tuduh orang tu teroris. Kita pun bagilah anugerah, puji orang tu. Time tu ya, lepas tu habis lupa. Selawat, lebih daripada selawat, macam-macam lagu. Lagu bunyi Hindustan, bunyi Arab, bunyi Melayu, semua selawat kita bagi. Lepas seminggu diam selawat tu. Cinta kita mesti kekal selama-lamanya kepada Rasulullah. Selawat kepada baginda selalu. Sebut nama Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, ada orang dia selawat seminggu sekali. Bila seminggu sekali? Khutbah Jumaat. Antara khutbah pertama dengan kedua. Tok khatib duduk sat. Tok Bilal pun Allahumma salli ala Muhammad. Semua angkat tangan, amin. Sekali je seminggu. Dia betul dia tak selawat dah. Jangan. Selawat tiap-tiap hari. Dengar nama Rasulullah buat apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah, siapa yang dengar nama aku tak selawat dekat aku, kedekut, bakhil. Selawat kepada Rasulullah. Duduk saja selawat. Mudah-mudahan Allah beri syafaat kepada kita sekalian. Sebab Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang selawat kat aku sekali, Allah balas balik dekat dia selawat 10 kali. Selawat 10. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.